Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu was-sana'u al-hasan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas Rasul junjungan tercinta bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Imam, Pengurusi PJK, para jemaah sekalian, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi ini sama-sama dapat kita hadir ke surau yang serba baru, serba indah. Ada apa? Orang putih kabur tu. Chandelier putih kabur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekikan kita untuk sampailah ke bulan Ramadan dan habis bulan Ramadan menyambut raya. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, pada pagi ni kita nak sambung kuliah kita. Sampai surah catatan nas. Sebab 2-3 tempat saya mengajar kitab ni, ada tanda Sungai Keli, ada tanda Farid Petiga. Saya rasa kalau tak salah saya, kita sampai At-Tariq. At-Tariq dah masuk belum, tak ingat? Was-sama'i wat-tariq. Belum Okey, baik, pada malam ni, malam pula biasa mengajar malam ni kan, kitab ni. Okey, kita baca surah At-Tariq. Siapa yang dah hafal, sama-samalah kita baca. Siapa yang tak hafal, boleh tengok, buka handset, tengok handset lah. Surah At-Tariq. Kalau nak dengar ikut-ikut pun boleh juga, tak ada masalah. Yang penting sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan pendatang malam. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apakah dia pendatang malam? An-najmu ats-tsaqib, iaitu bintang yang cahayanya menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun diri melainkan ada malaikat menjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apakah dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan daripada air yang terpancar.
yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, yakni lelaki dan perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah sememangnya berkuasa untuk mengembalikannya, yakni hidup sesudah mati. Yauma tublas sarair, pada hari dinampakkan segala rahsia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak ada sama sekali manusia itu mempunyai kekuatan dan tidak pula mempunyai penolong. Was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang mengandung malam. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Quran itu sememangnya titah pemisah antara yang hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan dia bukan sama sekali senda gurauan. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka yang kufur itu merancangkan tipu daya, yakni pakatan jahat dengan sebenarnya. Wa akidu kaida, dan aku pun, yakni Allah, merancangkan tipu daya pula dengan sebenar-benarnya. Famahilil kafirina amhinuhum ruwaida, oleh sebab itu berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu, iaitu berilah mereka tangguh barang seketika. Okey, baik. Cerita macam ni cerita dia dalam surah ni, dalam juzuk ni, juzuk yang ke-30. Kita kadang tu ada setengah kita sebut juzuk amma kan. Kenapa juzuk amma? Sebab mula dengan surah An-Naba, amma yatasaalun. Kita masuk kepada surah At-Tariq. Okey, baik. Yang pertama sekali, masa awak belajar mula bahasa Arab dulu kan, kita confuse, tak belajar tafsir kan. Kan perkataan dalam bahasa Arab jalan, tariqun. Ini at-tariq, makna dia lain, tak sama. Tuan-tuan biasa pergi umrah, pergi haji, Pak Arab kata apa? Tariq. Dia tengok kan tu? Apa maksud dia? Jalan, dia suruh kita buka jalan. Itu jalan. At-tariq ni bukan masuk jalan kan surah. Beza daripada segi huruf, ejaan dia tak sama. Jangan terconfuse. At-tariq dalam surah ni maksud dia pendatang malam. Apa maksud dia pendatang malam? Bukannya orang kan. Cerita dia. Saya baca buku ni, saya dia kata ni, buku ni tafsir Al-Quran, karangan Ustaz Ahmad Hasan Haji bin Muhammad, juzuk yang ke-30. Jadi pengarang ni dia tulis kat sini, maksud dia pendatang malam, iaitu surah yang ke-86, mengandungi 17 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah Al-Balad. Tapi saya nak bagi tahu keseluruhan, kebanyakan surah-surah yang diceritakan dalam juzuk 30 ni, dia banyak berkaitan dengan keimanan, tentang kebesaran Tuhan dalam mencipta alam. Ini surah At-Tariq, nanti kita akan jumpa surah-surah yang lain. Nak buka minda siapa? Manusia ni supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Maka diceritakan tentang kehebatan Allah Ta'ala dalam mengatur, mencipta alam ni. Kadang-kadang benda tu berlaku biasa bagi kita, sebab kita tengok hari-hari, tengok matahari terbit, tengok matahari atas kepala, tengok matahari terbenam, nampak pula bulan, nampak pula bintang. Kita rasa hari-hari biasa je, kita rasa. Tapi kita tidak memikirkan, tak memikirkan apa? Aturan penciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mentadbir alam tu. Kalau kita fikir tu, tengok situ, kita nampak Masya Allah, berkuasanya Allah Ta'ala menjadikan siang dan malam. Cuba bayang kalau tak ada malam, ada siang je. Macam mana? Tak tidur je, nak tidur je panas je, pasal ekor 24 jam. Tadi pacau atas kepala je. Ataupun terbalik kan, asyik malam je. Tidur je dia. Koma ni asyik mengeluh je ayatnya. Udah malam kata, tak siang-siang. Okey, baik. Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya iaitu surah apa? Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Jadi kaitan lah.
Buruj ni maksud dia gugusan bintang. Nanti kita akan tengok lah surah tu. Tapi nak cerita tentang Tariq dulu. Okey. Surah ini dimulakan dengan sumpah. Sumpah tak mana pula dalam bahasa Arab ada huruf bersumpah. Wawul qasam. Kat mana was-sama'i wat-tariq. Waw ni kalau dalam bahasa Arab dia ada beberapa fungsi. Bila duduk kat depan tu, tengok macam mana. Kalau waw qasam tu, huruf waw itu digunakan untuk bersumpah. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah? Allah Ta'ala bersumpah nak menunjukkan apa? Kepentingan. Ada benda-benda yang nak disampaikan, perkara itu penting, berkaitan dengan kejadian malam. Was-sama'i wat-tariq. Yang pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan langit. Awan, tengok tak? Awan, langit, apa semua tu Allah Ta'ala jadikan atas kepada kita. Awan tu dia tak ada tiang, tak ada tali gantung ni. Kalau lah awan tu ada tiang, jenuh orang nak buat jalan. Tu nak kata kuasa Allah menciptakan langit, menciptakan awan dan sebagainya. Kalau kita tengok kat atas, kita nampaklah di antaranya apa ciptaan Allah Ta'ala. Itu yang pertama sekali bercerita tentang langit dan juga At-Tariq. Okey, surah ini dibuka dengan sumpah menggunakan nama langit seperti halnya surah sebelumnya. Pada surah sebelumnya disebutkan tentang sikap orang kafir mendustakan kitab Al-Quran, sedangkan di sini pula disebutkan tentang hakikat Quran yang merupakan titah dan perintah Allah menjadi pemisah antara hak dengan yang batil, serta menolak dakwaan orang-orang yang mendustakannya. Pengarang ni dia tulis macam dia, tapi kalau nak murai jadi panjang. Kenapa cerita dia macam ni? Yang pertama sekali, perang yang orang kafir yang tak nak beriman. Allah Ta'ala hantar Nabi. Allah Ta'ala hantar Nabi, bukan hantar Nabi saja. Allah Ta'ala sertakan sekali dengan kitab rujukan. Bila Nabi dah wafat, kita nak pandukan apa? Quran, hadis Nabi SAW. Itu pegangan kita. Pegang itu kemah-kemah, insya-Allah tidak akan sesat. Jadi yang pertama sekali, kewajipan beriman. Nak cerita pasal apa? Ada orang kafir tak nak beriman. Datang Quran, datang Nabi, dia tak nak beriman. Kenapa tak nak beriman? Banyaklah di antara sebab-sebabnya. Okey, baik. Lepas tu pula nak cerita apa lagi di sini? Tentang perintah Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Maka kita wajib patuh. Cerita pasal ayat hukum ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat hukum dalam 600 lebih je. 600 lebih je. Selebih tu apa? Cerita tentang tauhid, keimanan, perkara yang telah berlaku umat-umat terdahulu, perkara yang akan datang berkaitan dengan akhirat nanti. Apa lagi tentang hikmah pengajaran, apa yang kita patut ambil ibrah daripada Al-Quran itu sendiri. Ayat tentang hukum ni 600 lebih je. Bukan Quran ni semua cerita pasal hukum pekoh, jangan salah faham. Tapi itulah kan, itu mindset kita. Saya ustaz dia, semua benda tak boleh. Siap lah ustaz tu kata tak boleh. Tidak, yang tak boleh itu bukan ustaz tu kata. Yang tak boleh itu sumbernya daripada Al-Quran dan hadis, yang mana benda itu bertentangan dengan syarak. Itu je. Ada pun benda yang boleh buat tu. Nak minum air, minum lah. Contohnya kan, arak janganlah minum. Banyak-banyak air, kenapa pilih arak? Macam tu. Bukan tak boleh minum. Minum dia. Nak minum air apa? Air ni boleh minum. Air apa lagi? Tembikai ke apa ke, minum tak ada masalah. Jangan minum benda yang haram. Apa? Nak makan binatang, makan kerbau, lembu, kambing ada. Yang itu juga sungguhnya. Macam faham je. Okey, baik. Sebab bila dah maktub dalam Quran sebut macam itu, banyak lagi benda yang halal. Jadi kita kena ikutlah apa yang Allah Ta'ala perintah. Sebab apa di sini sebut menjadi pemisah antara hak dengan yang batil. Maksud dia dalam Al-Quran itu kita dapat tahu mana yang betul, mana yang salah.
Itu dimaksudkan sebagai pemisah di antara hak dan batil. Jangan campur kedua-dua sekali. Jangan campur kedua-duanya sekali. Itu penting. Contohnya hukum ada berapa? Sudah, Ustaz ni tanya dah. Dah. Buat ngantuk. Hukum ada berapa? Saya beri dulu lah. Yang pertama, wajib. Wajib lawan dia haram. Wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Perkara haram ni bila kita tinggal ni bukan setakat tak dosa, punya dapat pahala pula. Okey, sunat buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Lalu makruh buat dapat tak dapat apa-apa dah. Tinggal dapat pahala. Jadi seterusnya apa? Harus. Tak apalah, saya tanya saya jawab. Benda Ustaz nak sebut benda kan. Okey, baik. Jadinya wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 tu je. Tak ada hukum yang ke-6. Takat bintang haram je. Kalau orang tambah lagi, salah. Dia tak cukup dengan haram, dia nak tambah lagi apa? Dia kata haram jadah. Itu bukan hukum, itu makian. Nak kata itu maki orang. Contoh dia kan. Begitu juga, tak ada hukum bid'ah, sunnah bid'ah, tak ada. Itu bukan hukum yang 5 ni je. Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi dengan Al-Quran tersebut kita dapat tahu mana yang betul, mana yang salah. Kadang-kadang ada orang mengaku dia baik. Pernah dengar ada orang mengaku baik walaupun saya tak pakai tudung. Orang perempuan lah, dia bukan lelaki pun tak pakai tudung kan. Ada orang cakap macam tu. Walaupun saya ni tak pakai tudung, tapi saya ni baik. Ada ayat macam tu. Ada semua pula orang lelaki dia, walaupun saya ni tak semayang, tapi saya ni baik. Dia mengaku macam tu pula. Macam mana nak jawabnya tuan-tuan? Jawapan dia macam ni lah. Kita nak tentu baik tu memang jawapan dia mudahnya biarlah Allah Ta'ala tentukan. Tapi indikator ni kita nak muhasabah diri. Tahu indikator? KPI, Key Performance Indicator. Ada cikgu sini? Tak mengaku cikgu dah. Sudah. Dah BJ dah. Kita ada KPI kita ada TOV kita. Jadi indikator dia macam mana kita nak tahu baik jahat tu? Kayu pengukurnya dia. Nak tahu orang tu baik ke jahat. Senang, simple je. Taat perintah Allah kan, ikut sunnah Nabi, itu baik tu. Kalau tak ikut perintah Allah, macam mana nak mengaku baik? Jawapan dia macam tu je. Indikator. Bukan ikut keadaan negara tertentu kan, ataupun budaya bangsa tertentu. Tak, ikut indikator yang mana Allah Ta'ala bagi tu. Kat mana? Quran lah, hukum dan hadis Nabi itu. Contohnya saya bagi mudah. Kita kat Malaysia ni nak tahu pakaian yang sesuai ni, kita pakailah macam kita biasa pakai kan. Pergi pulak kat India, contoh, tengok kat India, orang perempuan pakai nampak pusat. Bagi demo tu okey ke tak okey? Okey je. Kita kat Malaysia kalau pakai perempuan nampak pusat, it's not okey lah. Lagi okey lah sudah. Bukan saya kata ya. Itu bukan India. Pergi pula Amerika, Eropah tu, bukan setakat nampak pusat, nampak habis semua benda. Bagi mereka apa? Okey je. Sebab indikator pada mindset, pada pemikiran budaya bangsa mereka. Jadi kita macam mana nak tahu baik buruk? Kita punya rujukan kita Al-Quran dan juga hadis Nabi. Sebuah hukumnya itu. Dari sebuah hukum Al-Quran dan hadis, qiyas, ijma'. Kalau mazhab Syafi'i itulah dia. Okey, baik. Baru nak masuk ayat pertama tuan-tuan. Sudah. Masa tinggal berapa minit ni? Ke 10. Syuruk pukul 8. Okey, baik.
Allah bersumpah untuk menyatakan bahawa semua makhluk yang berjiwa diciptakan bukan percuma dan diutus ke dunia bukanlah sia-sia. Apa maksud kata bukan percuma? Kena bayar ke? Bukan, maksud dia tidak sia-sia. Sebab pengarangnya asalnya daripada Indonesia. Kan? Jadi maksud dia di sini kita nak kata bahawa Allah Ta'ala ciptakan makhluk itu bukanlah sia-sia. Walaupun hatta sehingga kan binatang yang haram dimakan sekalipun, di situ dah ujian untuk menunjukkan orang itu patuh perintah Allah ataupun melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala tak jadikan makhluk itu sia-sia. Lalat yang terbang yang kadang-kadang menginggap kat hidung kita, muka kita, kita geram gila kan, rasa nak tertampar muka sendiri, contoh. Tapi Allah Ta'ala tak ciptakan melalat itu dengan sia-sia. Adalah begitu juga dengan nyamuk. Dengan sebab nyamuk, orang buat ubat nyamuk, jual kelambu, adalah rezeki masing-masing. Dengan sebab nyamuk tu jentik-jentik, ada makanan untuk ikan dan sebagainya. Kita yang kalau tak belajar, kita tak tahu rupanya aturan Allah Ta'ala ni begitu indah. Ada hikmah yang, maksudnya banyaklah hikmah yang mana kita kalau kita kaji, banyaklah kita bertambah tahu ilmu. Tuan-tuan biasa tengok National Geographic kan? Biasa tengok Geography ke tidak? Entahlah. Yang mengkaji, yang buat National Geographic tu bukan orang Islam kan tu ya. Dia mengkaji, duduk berbulan-bulan, perhati binatang tu daripada sekecil-kecil binatang sampai jadi besar-besar binatang, berbulan-bulan. Kita tengok tengah macam itu punya detail. Kita tengok bewok naik daripada parit, biasa je lah. Tak kaji tentang macam mana bewok tu besar. Yang pelik ni pula kalau lalu bewok, sudah ada pula kepercayaan beriman kepada bewok. Itu lagi masalah. Pernah dengar mana? Jangan beriman kepada bewok, tuan-tuan. Kita beriman kepada Allah dan Allah. Apa yang berlaku itu ketentuan Allah. Kita sebagai manusia, hamba Allah Ta'ala, kita cuba usahakan sebaik mungkin. Okey, baik. Seterusnya di sini nak ceritakan Allah Ta'ala tak jadikan makhluk itu sia-sia. Sebaliknya ada yang menjaga dan mengira amalannya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumpah itu menggunakan nama langit bersama bintang-bintangnya yang berkelip-kelip, terbitnya pada waktu malam dan terbenam pada waktu siang. Itu cerita pasal langit dan bintang yang berkelip-kelip. Ajab kali Allah Ta'ala menyebutkan langit, matahari, bulan dan bintang dalam Al-Quran. Ini memandangkan keadaan bentuk perjalanan terbit dan terbenamnya makhluk-makhluk tersebut sangatlah ajaib dan sangat besar pengertiannya yang melambangkan kekuasaan Tuhan sebagai penciptanya. Di situ kalau kita tengok, kita renung, kita nampaklah kebesaran Allah. Tuan-tuan perasan tak? Yang kadang-kadang, saya pun kadang tu kita tak perasan. Kita kadang tu apa? Sibuk. Bangun pagi, mandi pergi kerja. Kan? Petang penat, tidur. Lepas tu maghrib pula sibuk-sibuk mandi, nak ke sorang masjid apa semua. Tapi adakah masanya tuan-tuan, ketika mana saya jalan perjalanan nak pergi kuliah kat tempat jauh-jauh kan, jadi kena bertolak awal dah. Bertolak awal kadang tu tengok suasana matahari nak terbenam. Biasanya orang tengok kan, tengok kat TV je kat mana ke, bila kita tengok secara live. Ada kawasan di sawah padi. Kadang tu kita tak terfikir nak tengok, tak terlintas nak tengok. Dan betul ada masanya di laut nak kerungkuk tu, naik highway, naik jambatan, daripada jambatan tu tengok, Masya Allah, dia punya awan apa semua sekali je. Kan tu suasana pagi nak pergi kerja, awak tak kerja nak kepoh pagi-pagi tu, dan tu tengok matahari nak terbit di kawasan sawah padi di kawasan Ulu Dedap, kampus Sembilan Perak kan. Masya Allah. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita terlupa untuk menyaksikan keindahan alam yang mana Allah Ta'ala ciptakan. Sekali tengoklah kalau ada peluang tengok, Masya Allah. Bila tengok tu kita puji Allah Ta'ala. Kita puji Allah Ta'ala dalam Allah Ta'ala mengatur alam. Itu indah. Itu dunia tuan-tuan. Sampai terfikir itu baru dunia. Bagaimanakah pula syurga nanti? Lagilah indah. Jadi kita beramal, insya-Allah
Ikhlas kita kerana Allah Ta'ala. Kita jangan tunggu ikhlas baru nak beramal, tapi kita beramallah sehinggalah kita ikhlas. Ikhlas ni maklumlah hati kena ikhlas, tapi hati kita kadang-kadang berbolak balik. Jadi setiap kali kita keluar nak ke surau ke masjid, buat apa pun perkara yang baik, ibadat ni kita ikhlaskan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana makhluk. Pujuk hati untuk sentiasa ikhlas, sampailah kita betul-betul ikhlas. Kadang-kadang kita tak tahu adakah kita betul-betul ikhlas. Saya bukan bercakap tentang orang, tapi saya cakap tentang diri saya sendiri, masalah diri. Pujuk hati supaya kita sentiasa ikhlas. Bukanlah bererti kita nak menyampaikan tu kita tunggu jadi orang baik, tapi kita menyampaikan sehingga kita jadi orang baik dalam usaha kita untuk memperbaiki diri kita dulu. Dan sambil-sambil itu kita ajak orang cerita tentang kebaikan. Mudah-mudahan sama-sama kita jadi baik belaka, berkumpul dengan orang yang baik. Tahu tak lagu Opik Tombok Hati? Tak tahu? Tak tahu ya? Tombok Hati. Tombok Hati tu apa ya? Yang ngomong Jawa ni. Wah, tombok hati tu. Ubat hati. Ubat hati ada 5 perkara. Di antaranya yang pertamanya baca Quran dan faham maknanya. Jadi antara tombol hati itu juga disebutkan apa? Berkumpulan dengan orang yang soleh. Jadi macam mana nak berkumpulan dengan orang soleh? Kita wujudkan bi'ah solihah tu sendiri. Bi'ah solihah tu macam mana? Circle. Cakap dekat jauh biar orang putih tak apa ya. Circle benda ya. Suasana kitaran kita sekitar ni, sekitar kita ni, sama-sama kita ni, kita wujudkan suasana yang baik. Sama-sama tolong menolong, ikhlas dalam kita berkawan, bersahabat. Jangan mengata memburukkan di antara sesama kita. Circle yang baik tu penting. Dia akan membentuk diri kita, jiwa kita. Macam mana kita nak tahu kita ni baik ke tidak? Senang je. Bila kita bertambah baik, mudah kita untuk beramal ibadat. Allah Ta'ala mudahkan, dorongkan hati kita mudah nak baca Quran, nak belajar, nak ke surau. Kita jadi mudah. Yang makin kita tak teruk ni, makin jahat tu. Bila nak buat amal ibadat tu, rasa malas, rasa jauh, seronok, leka. Hati-hati dah tu. Kadang tu kita tak sedar di mana sekitar salah satu tu. Tapi dia punya clue dia, adakah kita semakin mudah untuk beramal ibadat ataupun kita semakin leka, rasa macam kita di muda je, tak tua. Ya, tengok cermin barulah sedar ya, amboi beruban dah ni, jiwa ni masih muda. Okey, baik. Sambung ni, tengok. Lafaz at-tariq di sini dimaksudkan bintang sebagai pendatang pada waktu malam. Dia dimaksudkan unsur-unsur lain yang disamarkan di sini asalnya dari lafaz turqun, artinya ketuk, iaitu nama bagi setiap pendatang pada waktu malam, biasanya jika ia hendak masuk dengan mengetuk pintu. Kemudian lafaz itu digunakan kepada perkara-perkara yang lebih luas lagi. Pendeknya, apa sahaja yang dapat digambarkan oleh fikiran seseorang sebagai pengunjung yang datang pada waktu malam dan juga pada waktu siang dinamakan at-tariq. Di antara kegunaannya ada tersebut dalam doa Nabi SAW yang berbunyi, a'udzubika min syarri tariqil laili wan nahari illa tariqan yatruqu bi khairin ya Rahman. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bencana pendatang malam dan pendatang siang, kecuali yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allah menanyakan, tahukah engkau ya Muhammad at-tariq, pendatang malam itu, menandakan keagungan makhluk yang ditanyakan itu. Kemudian diterangkan bahawa dialah bintang yang cahayanya sangat terang, menembusi kegelapan, menjadi sebagai pemandu ahli pelayaran di darat dan di laut, dan menjadi alamat kedatangan musim hujan dan lainnya dari perkara-perkara yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Mengikut jumhur ulama, bintang itu ialah bintang Suraya, atau nama setiap bintang dan cahayanya menembusi kegelapan.
Allah bersumpah demi langit dan bintang bahawa tiap diri yang berjiwa dan bernyawa, iaitu manusia, pasti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan mengamati amalannya, sama ada baik maupun buruk. Okey, baik. Ini cerita tentang bintang yang mana Allah Ta'ala jadikan. Dia bukanlah sia-sia. Kita zaman sekarang ni, kita pakai kompas. Kita tengok laut lah contohnya kan, pakai kompas. Tak pakai kompas sekarang ni, dia pakai apa nama tu? GPS dah sekarang. Betul? Ada nelayan sini, dia pun dah pakai GPS dah tahu kita ni berada kat mana, sepanjang Indonesia ke tidak. Orang nelayan dia ada. Orang dulu sebelum ada GPS, sebelum pakai kompas, nak belayar waktu malam, dia mau tengok ke mana? Tengok ke bintang. Ada bintang yang mana bintang tersebut kedudukan dia tidak berubah. Bila kedudukan dia tidak berubah, maka boleh dijadikan panduan. Dia boleh tahu ke mana arah, utara, selatan, timur, barat. Itu cerita pasal bintang, kedudukan bintang tu. Dan di antaranya ada juga disebut sebagai bintang Polaris. Saya dah cerita macam mana cerita dulu, ada tak ada? Kalau dalam bahasa Arab disebut juga Najmul Qutbi. Kalau dalam bahasa Jepun disebut sebagai Subaru. Nama kereta Subaru. Bukan Sulamu, Subaru. Tengok kat lambang kereta Subaru tu ada bintang-bintang kan. Itu. Jadi panduan ketika orang belayar. Cerita pasal ilmu falak ni, kita nak tahu tentang apa? Yang pertama dia berkaitan dengan ibadat kita. Nak tahu waktu masuk solat, pakai ilmu falak. Macam mana masuk waktu solat subuh? Fajar apa? Fajar Shadiq. Saya dah ajarkan dulu, ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Tak ada langsung kan? Aduh, tempat lahir. Nampak? Masuk waktu subuh, fajar, terbitnya Fajar Shadiq. Fajarnya ada dua, satu Fajar Kazib, satu Fajar Shadiq. Yang Kazib tu tak masuk lagi. Dia nampak macam masuk terbit, tak, dia belum lagi. Fajar Shadiq ni pastinya bila kita nampak, ada ulama kata macam ekor serigala tu, bila nampak ekor orang, itu pasti dah masuk dah waktu. Habis waktu subuh, syuruk. Syuruk tu apa maknanya? Terbit matahari. Dah berlaku sekarang. Dah masuk waktu syuruk. Habis waktu subuh. Subuh habis dah. Ya, lebih kurang 15 minit kan, 5 minit itu bolehlah solat sunat isyraq. Lebih kurang pukul 8 itu bolehlah solat sunat duha pula. Bukan yang tu dia. Lepas tu masuk waktu zuhur, matahari condong ke arah barat. Dia adalah letak kayu tu, ada cara dia tengok zil istiwa dan sebagainya. Cerita panjang lah. Jadi pula pukul 10 nanti kan. Lepas itu pula apa lagi, bila kayu tu panjang sama dengan bayang dia tu, sama dengan kayu tu, ada campur sikit zul istiwa tu, masuk waktu asar, habis waktu zuhur. Tenggelam matahari, masuk waktu maghrib, habis waktu asar. Bila tenggelam matahari tuan-tuan, kan ada mega merah. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai syakul ahmar. Itu waktu maghrib. Habis mega merah tu, habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Tapi zaman sekarang ni payah sikit kalau nak semata-mata tu. Kenapa? Zaman sekarang ni banyak sangat lampu. Lampu highway, lampu fanfare. Tuan-tuan perasan tak? Kadang tu daripada tempat saya, kalau terbang habis pokok sawit tu, memang nampaklah lampu highway dekat kampung Seri Perkasa tu. Boleh nampak. Kalau tu nampak lampu, rupanya lampu pampel kat Teluk Intan. Gangguan kan. Jadi ikutlah jadual dia, orang dah buat takwil tu, insya-Allah tak ada masalah. Okey, baik. Jadi nak cerita tentang pasal
alam. Tapi dalam kita belajar ilmu falak ataupun ilmu astronomi ni, dia ada had tentu je, jangan lebih sangat. Nabi larang masa saya belajar dulu kelab falak tu, punya Nabi larang tak boleh lebih. Kenapa tak boleh lebih? Saya beritahu jawapannya. Mula-mula je kalau kita tak tahu, kenapa Nabi larang orang Islam tak kaji lebih. Kita takat guna untuk ibadat lah. Kita tahu waktu solat, kita tahu waktu terbit anak bulan, nak puasa kan. Dulu memang suspend tu, duk tunggu betul apa pemegang mohor. Dengan ini saya sebagai nak tunggu esok puasa ke tidak. Lepas tu nak raya pula, lemang ni dah bakar belum, ketupat dia nak tahu dulu. Tapi zaman sekarang ni kita guna dua kaedah, hisab dan ruqyah. Ruqyah tu tengok anak bulan, hisab tu hitungan, dia ada cara nak hitung. Biasanya hisab tu kena lah. Cuma ada 2 tahun lepas kot, tiba-tiba nampak anak bulan, raya awal. Itu yang keluar lagu tu. Alamak raya lagi tu kan. Lemang tak siap, baju tak siap, kuih hangus, teruk benong. Macam-macam Tapi nak kata apa, raya tu bukan orang yang tidak, Allah Ta'ala yang perintah Allah Ta'ala. Nabi dah beritahu cara nak tahu ni, tengok anak bulan, muncul anak bulan raya ke? Anak bulan disebut. Itu jadi kita belajar ilmu falak tu untuk apa? Untuk kita ibadat. Bila orang putih, bukan orang putih dia, orang bukan Islam, dia kaji lebih. Dia jumpa penemuan terbaru apa, binat dia punya burus-burus tu, bintang-bintang tu, dia letaklah nama dia, nama yang dia suka. Virgo, apa lagi, Taurus, biasa dengar tu kan. Kita tak boleh macam tu. Kenapa? Sebab dia jatuh kepada meramal sesuatu berdasarkan kedudukan bintang di langit. Itu salah. Islam melarang umat dia meramal nasib, kan? Bukan apa, masa saya kecil-kecil dulu ingat ada majalah keluar, bintang Virgo, Taurus, apa gambar-gambar tu kan, Scorpion apa kan. Okey, bulan ni apa nasib kamu, pandai-pandai pula meramal. Itu salah. Tak boleh itu. Okey, baik. Tentang apa? Bahawa kita dilarang untuk meramal. Okey, jadi kesimpulan ringkas ni apa yang kita belajar pada pagi ni, surah At-Tariq. Maksud dia penataman itu bintang yang mana Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan juga makhluk ciptaannya. Lepas tu pula cerita tentang bahawa kita ni wajib beriman dengan Allah Ta'ala, perhatikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan, menambahkan lagi keimanan kita, keyakinan kita. Lepas tu pula yang berkaitan dengan Al-Quran itu sebagai panduan kita, dan juga bulan bintang tu semua sekali, bukan baju ya. Apa nama ni, ada kegunaannya, ada fungsinya sendiri. Allah Ta'ala tidak menjadikan setiap perkara itu sia-sia. Ada makna. Begitu juga saya nak beritahu apa yang menimpa kita kan. Penentu apa yang kita nak dapat, apa yang kita nak tak dapat. Yang kita tak nak tu pula dapat. Kerana tu kita nak jadi macam tu, tapi Allah Ta'ala jadikan macam ni, tak suka dengan apa kita nak. Maka kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Ini daripada segi psikologi kehidupan kita lah, yang mana kita membaca hikmah di atas takdir yang menimpa. Jangan menyalahkan takdir, tetapi bersangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saya kongsikan pada pagi ni. Terima kasih, minta maaf. Kita lakukan majlis kita dengan tasbih Allah ya. Satu soalan. Ya. Jadi berkenaan dengan ramalan. Kita dengan ramalan cuaca macam mana? Okey, ramalan cuaca ni berdasarkan pergerakan angin yang meniup awan tu kan. Okey. Ramalan cuaca dia tidak berkaitan dengan nasib kita. Yang kita dalam meramal nasib kita. Setakat hujan, setakat yang berkaitan dengan itu tak ada masalah. Tapi nak beritahu, dia masih lagi ada kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Tapi yang kita dilarang ni meramal nasib kita, apa nak jadi kat kita je. Okey. Cuaca, kita tengok jauh ada angin gelap. Bukan angin gelap pula, awan gelap. Angin gelap, minta maaf, tersilap cakap. Awan gelap, kita pun meramal, kejap lagi hujan ni. Itu kita dapat agak perkara yang akan berlaku, tapi bukan nasib kita.
Begitu juga kalau tuan-tuan perasan tiba-tiba ditiupkan angin, bukan angin aircon angin kat luar, angin tu sejuk dia lain macam. Kita dapat rasa ini bukan angin biasa, ini angin bawa hujan. Dia punya sejuk dia. Tuan-tuan bisa dapat beza tak? Kita buat memang nak hujan ni. Itu tak ada masalah. Tapi i'tiqad kita kata semuanya adalah dengan kuasa Allah Ta'ala. Okey, baik. Setakat itu ya. Kita lanjutkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Ta'ala. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.